Muhammad Rosli bin Kasim. Okay, lebih dikenali sebagai Cikgu Rosli lah. Okay. Saya mengajar di SMK Ideal Hearts di Selayang. Untuk tahun ni dah tahun yang ke-10 lah. Okay, saya mengajar subjek Bahasa Melayu. Untuk subjek Bahasa Melayu selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Okay, jadi saya nak bertanyakan sedikit soalan kepada Cikgu Rosli untuk membantu saya dalam menyiapkan proses assignment. Okay. Jadi soalan tu mudah-mudah je lah. Soalan yang pertama, adakah latar belakang murid ni dia mempengaruhi pembelajaran murid-murid yang cikgu pernah tengok? Latar belakang, maksudnya murid tu datang daripada keluarga yang berlainan. Okay. Selama 10 tahun saya dah mengajar di sekolah ni. Setiap latar belakang murid tu dia akan ada pro dan kontra dia. Maksudnya dia akan mempengaruhi setiap kalau pembelajaran dia, murid yang kaya ni selalunya dia akan ada akses yang penuh lah untuk internet, guru tuition dan sebagainya. Selalunya murid yang ada sokongan penuh daripada keluarga ni lebih ke depan dan juga berjaya menonjol dalam pembelajaran. Murid yang datang daripada keluarga yang sederhana atau keluarga yang rendah ni, kebanyakannya ada yang tidak mampu akses kepada sumber-sumber pembelajaran yang ada, tablet, guru tuition, internet dan sebagainya. Begitulah pada pandangan saya. Okay, tadi cikgu cakap kalau murid yang kurang berpendapatan ataupun yang kurang berkemampuan ni dia lebih tidak menonjolkan. Jadi adakah bagi cikgu, adakah diorang ni boleh berjaya setanding dengan murid-murid yang berkemampuan tadi? Adakah potensi diorang untuk berjaya tu lebih tinggi ke macam mana? Setiap murid ni sebenarnya dia orang ada potensi yang sama sebenarnya. Okay? Cuma usaha daripada mereka nak orang kata nak ambil peluang yang ada daripada guru. Sebab guru yang mengajar ni orang yang sama, cuma keputusan yang berbeza. Murid-murid yang mungkin akses kurang ni dia kena lebih yang mendekati guru daripada pendapat saya. Jadi peluang tu sama je lah kan? Ya, betul. Okay, seterusnya soalan yang kedua, bagaimana serta aplikasi sosial ni dia memberi kesan kepada dalam bilik darjah? Maksudnya macam jurang lah antara budak berkemampuan dengan kurang berkemampuan ni, dia beri kesan dalam bilik darjah. Macam mana cikgu nampak kesan tu? Maksudnya pendapatan daripada pendapatan tu lah? Bukan daripada tahap, mungkin cikgu tengok dalam tahap keyakinan diorang Okey. Selalunya murid yang datang daripada statifikasi daripada jurang sosial. Jurang sosial. Okey. Murid yang jurang sosial, maksudnya keluarga mereka beri sokongan penuh ni, selalu mereka akan lebih ke depan. Mereka akan lebih ke depan. Mereka lebih yakin. Mereka suka menonjolkan diri, dan murid-murid yang yang ada sokongan daripada keluarga ni selalunya akan diangkatlah jadi pemimpin murid dan sebagainya. Berbanding dengan murid yang kurang sokongan daripada keluarga ni, mungkin mereka lebih lebih terkebelakang sikit. Maksudnya mereka tak nak menonjolkan diri mereka. Kurang keyakinan, kurang maksudnya mereka kurang keyakinan. Lepas tu dari segi pelibatan aktif tu macam mana? Macam contoh kalau Cikgu Rosli tanya soalan, macam mana? Pelibatan diorang tu sama je ke ataupun? Berbeza. Berbeza. Sebabnya murid-murid yang begini, bila keyakinan tu tak ada, mereka akan malu untuk meluahkan pendapat mereka, untuk memberikan jawapan. Kalau murid tu berkeyakinan, mereka boleh melontarkan idea tu dengan cara yang berbeza. Betul. Jadi apa yang berdasarkan Cikgu Rosli cakap tadi, adanya perbezaan lah antara murid yang
ada keyakinan dengan tak ada keyakinan kan. Okay, jadi apakah peranan Cikgu Rosli tu untuk mengatasi jurang sosial ni? Apa alternatif cikgu lah untuk memastikan mereka ni okey. Selama 10 tahun ni kalau saya nampak murid saya tu mungkin ketinggalan, saya mungkin akan menggunakan kaedah pembelajaran kolaboratif. Okay, kerjasama antara murid. Maksudnya kita libatkan semua murid tanpa mengira kaum, jantina, status sosial mereka. Kita libatkan semua supaya dalam satu kumpulan tu mereka bergaul, mereka boleh memberikan idea, boleh memberikan pendapat masing-masing supaya nanti hasil kerja yang dapat dibuat tu maksudnya secara berkumpulan. Jadi tak adalah kita rasa macam kita pilih kasih kan. Ya, betul. Sama diorang pun buat aktiviti sama-sama. Betul. Maksudnya bila hasil kerja akhir nanti maksudnya semua orang ada input yang boleh diberi. Okay, jadi seterusnya apakah faktor yang mempengaruhi budaya di sekolah ni? Contohnya faktor yang cikgu tengok sendiri daripada latar belakang murid tu ke, ataupun daripada cikgu ke, daripada rakan sebaya ke? Apakah faktor yang mempengaruhi budaya sesebuah sekolah tu? Pada pendapat saya, faktor budaya setiap sekolah tu dari segi pembelajaran tu datang daripada banyak faktor sebenarnya. Faktor murid, faktor keluarga, faktor rakan sebaya tu sendiri pun memberikan mewujudkan budaya tu. Kalau rakan sebaya yang supportif, maksudnya rakan sebaya yang memberi sokongan kepada rakan mereka, selalunya dalam satu kelas tu akan jadi lebih happy berbanding dengan ada kalau rakan sebaya mereka tidak memberikan kerjasama, yang suka merendahkan kawan-kawan dia. Okay. Jadi itulah yang disebut sebagai apa? Yang mempengaruhi budaya sekolah tadi. Ya, betul. Okay. Jadi soalan yang terakhirlah. Bagaimanakah perkembangan sosial budaya ni dapat dilihat di sekolah? Contohnya perkembangan sosial budaya ni kalau kita tengok adanya interaksi antara dekat guru dengan guru ke, murid dengan murid, guru dengan murid. Macam mana kita nak perkembangkan sosial budaya tu kalau kita tengok kat sekolah? Macam mana? Okay, maksudnya interaksi antara guru dengan murid tu kita nak kalau pada pendapat saya lah, untuk kita lebih dekatkan murid dengan guru ni melalui program-program lah. Program kita ada macam-macam. Kalau masa Melayu kita ada teknik jawab, kita ada masih ada yang sayang, kelas tambahan dan sebagainya. Semua ni sekali dapat mendekatkan murid tu dengan guru. Jadi program yang terdekat yang Cikgu Rosli dah buat ke? Sekarang ni untuk pelajar tingkatan 5 kita dah mula program genggam tak tiris. Kita namakan genggam tak tiris lah. Maksudnya genggam tak tiris ni budak-budak yang lemah, murid-murid yang lemah tadi kita kumpulkan satu tempat, kita cari satu masa, kita ajar secara personal. Maksudnya bersemuka supaya mereka ni kalau dahulu keputusan mereka ni gagal, kita boleh naikkan kepada 40 mata dan sebagainya untuk menghadapi SPM tak lama. Jadi bagi cikgu macam program tadi tu dia ada kena-mengena tak dengan sosial budaya yang kita bincangkan tadi? Ya, ada. Kebanyakan ya murid-murid yang kita ambil ni tadi, yang kita genggam tak tiris ni tadi, kebanyakannya daripada kalangan yang family yang bermasalah. Bermasalah dari segi kewangan, bermasalah dari segi sosial. Ada yang datang sekolah mak ayah hilang ke mana pun, banyaklah faktor-faktor keluarga mereka tu yang menyebabkan keputusan mereka ni jadi rendah. Jadi sekolah tu ialah salah satu tempat lah untuk kita kurangkan masalah sosial budaya kan. Sekolah jugalah, betul orang cakap sekolah tu merupakan rumah kedua bagi murid tu. Betul. Di sekolah ni kita ajar mereka untuk lebih yakin, untuk lebih menonjol lah. Okay? Terima kasih Cikgu Rosli. Mengajar di sekolah mana, dah berapa
pendidikan ni tingkatkan kemajuan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hasmida binti Malam. Saya dah berkhidmat dalam bidang pendidikan ni dah hampir 10 tahun dah. 10 tahun. Okay, saya mengajar subjek bahasa Melayu. Saya mengajar tingkatan 1, 4 dengan 5 lah. Okay, jadi soalan-soalan saya ni lebih kepada tentang stratifikasi sosial ataupun disebut sebagai jurang antara sosial lah, maksudnya antara budak yang berkemampuan dengan budak yang tak berkemampuan. Tapi spesifikasi soalan saya ni daripada puan dah berkahwin? Sudah. Dah ada anak? Ada Okey. 2 orang. Ada 2 orang. So saya nak tanya pendapat seorang ibu lah. Soalan yang pertama, adakah keadaan ekonomi keluarga ni mempengaruhi pembelajaran murid? Baik, pada pendapat saya, ya, betul. Ekonomi sesebuah keluarga itu mempengaruhi pembelajaran seseorang murid. Sebab apa? Bila ekonomi keluarga itu stabil, murid dapat mendapat pembelajaran yang lebih baiklah berbanding murid yang mengalami masalah ekonomi. Jadi dari segi kelengkapan dia pula macam mana kalau yang cikgu tengok kelengkapan murid tu, daripada kalau kelengkapan daripada pihak yang berkemampuan ni dia lebih kalau pihak yang berkemampuan ni mungkin dia dapat akses yang lebih daripada murid yang tidak berkemampuan kan. Tapi walaupun saya cakap ekonomi itu membantu murid kan, tapi sebenarnya sikap murid itu juga sebenarnya sendiri kan. Kalau murid itu ada rasa ingin keluar daripada kepompong tu, dia akan mencari apa-apa sumberlah untuk membantu pembelajarannya. Maksudnya tak kisahlah kalau budak tu tak berkemampuan, tak semestinya dia tak boleh berjaya. Ya, betul. Tak berkemampuan tak semestinya tak boleh berjaya. Cuma bila murid ada ekonomi yang lebih stabil, maksudnya dia lebih peluang untuk lebih terbuka lah, maksudnya berbanding murid yang ada masalah kewangan. Okey, sebenarnya apakah nilai digunakan oleh Cikgu Hasmida tadi di rumah untuk membantu anak-anak di sekolah? Okey, saya suka terapkan murid untuk sentiasa berusaha untuk mencuba. Kita kena Sentiasa encourage lah. Membantu diri sendirilah. Maksudnya kita tak semestinya kena cikgu sahaja. Kita kena sendiri, kita kena push diri kita. Tak kena cikgu sahaja, diri kita sendiri. Daripada ibu bapa pula, bagi cikgu penting ke semangat ibu bapa ataupun macam ibu bapa tu penting tak? Dorongan. Dorongan. Okay, betul. Dorongan ibu bapa tu merupakan tunggak kejayaan anak-anak. Maksudnya ibu bapa kat rumah tu pentinglah untuk nak membentuk pendidikan anak-anak tu. Sebenarnya pendidikan bermula daripada rumah. Sebelum di sekolah kan. Pendidikan tidak formal tu sebenarnya di rumah. Jadi pandangan cikgu lah terhadap budaya-budaya murid-murid dekat sekolah zaman sekarang ni, cikgu rasa macam mana pandangan daripada perangai diorang, penghormatan diorang, bagi cikgu macam mana? Sekarang budaya murid-murid budaya murid sekarang kan. Sekarang murid-murid agak mencabar jugalah. Kan dekat sekarang ni kita terdedah dengan pelbagai generasi, terdedah dengan pelbagai teknologi. Jadi budaya tu dia daripada teknologi dia mempengaruhi. Pengaruh ya, semualah juga permainan dalam talian tu semua. So macam ni cikgu nak mengatasi perangai budak tadi yang banyak perangai semua tu, cikgu nak mengatasi. Jadi kita boleh aktiviti dalam kelas tu dengan menggunakan teknologi juga. Mungkin diorang lagi berminat lagi belajar, mungkin kita boleh gunakan permainan dalam kelas. Maksudnya kita sama-sama sama-sama belajar, sama-sama masuk dalam dunia. Cuba masuk dalam dunia mereka. Okey, seterusnya bagi cikgu lah,
Adakah pengaruh rakan sebaya ni memberi kesan kepada anak-anak murid? Ya, betul. Pengaruh rakan sebaya memang memberi kesan kepada murid-murid sebab murid-murid ni banyak menghabiskan masa bersama rakan berbanding berbanding dengan ibu bapa sendiri lah. Kita salah sama ada kesan tu, tengoklah kawan rakan sebaya tu yang positif lah murid itu. Kalau negatif lah budak itu. Jadi kena pandai. Terlebih dahulu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Contohnya nama ke umur dan bersekolah di mana. Nama saya Siti Nurhaliza binti Cik. Saya berumur 18 tahun dan saya pernah bersekolah di SMK Pesuang. Bolehkah saya nak tanya beberapa soalan? Silakan. Soalan yang pertama lah. Adakah semua murid dekat sekolah Nisa dulu dilayan sama rata oleh guru? Bagi pendapat saya, waktu saya sekolah dulu, cikgu cuba melayani semua murid ini sama rata. Tetapi cikgu lebih memberikan tumpuan kepada pelajar yang lebih aktif memberi respon kepada soalan yang Kira cikgu lebih pilih kepada murid-murid yang pandai lah. betul. Tapi ada ke macam Lisa pernah terasa dengan guru? Pernah ke pengalaman? Pernah lah. Pernah. Boleh tak Lisa cerita macam mana? Rasa macam tak dilayan ke? Nak kata tak dilayan tu je. Tapi Lisa lepas tu Lisa cuba perbaiki, Lisa cuba jawab soalan yang cikgu tanya apa semua dan cikgu lebih memberi respon kepada Lisa. Lepas tu soalan yang kedua, adakah kamu punya kelas tu mempunyai semua keperluan untuk belajar? Maksudnya keperluan untuk belajar di sana penuh tak? Maksudnya full ke keperluan belajar? Contohnya macam alat tulis ke, buku teks ke? Okay, macam dekat kelas saya ada keperluan seperti buku teks, alat tulis, tetapi tidak ada keperluan akses internet lah. So macam mana kalau misalnya kena buat kerja khusus kan bukan ada internet kan? So macam mana caranya? Itu cikgu sarankan kita orang untuk bawa laptop kita orang sendiri dan juga internet. Lepas tu buat kat sekolah lah. Faham? Lepas tu soalan yang ketiga, siapa yang Lisa rasa yang paling mempengaruhi Lisa untuk belajar? Bagi saya, rakan-rakan dan juga cikgu. Rakan-rakan kalau dia orang rajin, Lisa pun akan rasa rajin untuk belajar. Kalau macam cikgu yang selalu bagi sokongan, Lisa akan rajin lah. Faham? Kawan-kawan bantu Lisa dengan cara macam mana? Kawan-kawan bantu Lisa dengan cara orang mengajak Lisa datang untuk study group dekat rumah. Faham? So sama-sama study group sama-sama lah. Kalau cikgu pula macam mana? Kalau cikgu pula, cikgu memberikan latihan dengan lebih banyak lah untuk kita ulang buat sampai faham. Selain itulah orang belajar. So soalan yang keempat, apakah aktiviti yang membantu kamu bergaul dengan rakan-rakan? Contohnya, apa aktiviti yang korang buat untuk communicate antara satu sama lain? Aktiviti yang membantukan kami seperti aktiviti makan. Jadi dekat situ kami boleh kenal antara satu sama lain dan juga kita orang boleh memupuk semangat bersama lah. Masuk soalan yang terakhir, ada tak Lisa belajar tentang budaya-budaya kaum lain? Contohnya dalam kelas Lisa ada tak yang semua kaum Cina ke India ke ada? Apa budaya yang Lisa pernah belajar dari dia? Lisa belajar daripada kaum India. India? Macam diorang sembahyang, banyak semua diorang so Lisa tahu dah sedikit daripada diorang. So, apa cara Lisa macam lepas dah tahu benda tu, apa reaksinya Lisa? Faham tak macam hormat ke? Jadi Lisa dah Lisa dah Lisa faham setiap budaya dan juga ada kelainan. Faham. Okay, terima kasih. Jelaskan yang sekian. Terima kasih. Saya tentang diri awak. Contohnya nama, tempat tinggal, sekolah kat mana, umur berapa tahun. Nama
Nama saya Siti Umairah Alia, berumur 18 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Meranti. Okay. Jadi dari ke soalan yang pertama. Dah, ready? Okay. Soalan ni simple-simple je. Okay. Soalan yang pertama, adakah semua murid dekat sekolah apa nama tadi? Meranti. Dekat Meranti tadi dilayan sama oleh guru. Umairah rasa macam mana? Pada pendapat saya tidak, kerana ada segelintir guru melayan pelajar-pelajar yang lebih pandai lebih baik daripada pelajar yang sederhana. Maksudnya cikgu pilih hasil lah. Contohnya macam mana? Kalau berdasarkan pengalaman Umairah macam mana? Ada ke cikgu-cikgu yang tak layan Umairah ke? Berdasarkan pengalaman saya, alhamdulillah guru-guru saya layan saya dengan baik. Tapi ada pengalaman kawan-kawan saya tu dilayan dengan teruk lah, kerana Contohnya dilayan teruk tu macam mana? tidak dilayan lah. Tidak dilayan. Dan oleh kerana dia dapat markah yang rendah. Kiranya cikgu macam kalau markah awak tinggi awak dilayan elok. Kalau markah rendah layan tak elok macam tu lah. Faham? Okay, soalan yang kedua, adakah kamu mempunyai semua keperluan untuk belajar? Maksudnya keperluan lah macam buku ke apa ke, maksudnya ada tak lengkap ke keperluan tu? Kalau saya lengkap, saya ada buku teks, saya ada internet untuk buat kerja kursus. Nanti dalam segi kelas tambahan, Kelas tambahan saya hadiri kelas tambahan kat sekolah je. Walaupun saya tak join tuition khusus, tapi yang kat sekolah tu sudah mencukupi. Lepas tu dari segi akses internet dekat rumah semua okey lah. Alhamdulillah okey, tapi ada kadang-kadang kalau cuaca yang tak menentu, internet tak berjalan lancar. Jadi saya boleh pergi tumpang lah internet kawan saya yang kat rumah dia orang ada wifi. Maksudnya kalau tak ada internet pergi rumah kawan lah untuk siaran. Jadinya kerja awak tu tak tergendala lah. Soalan yang ketiga, dalam cara kamu belajar kan, dalam Umairah belajar, siapa yang paling mempengaruhi Umairah untuk belajar? Kalau bagi saya, kawan-kawan. Sebab kalau saya belajar dengan cikgu, kadang-kadang saya malu untuk bertanya. Jadi saya ada seorang kawan ni, rapat lah. Saya tanya semua yang saya tak faham. Jadi mudahlah kalau saya tak faham, saya tanya dia. Kawan-kawan layan okey ke? Dari segi kalau contoh Umairah nak minta tolong ajar, dia layan je lah. Alhamdulillah layan. Bagus. Lepas tu soalan yang keempat, apakah aktiviti yang membantu Umairah untuk bergaul dengan rakan-rakan? Kadang-kadang kalau kita orang study group, walaupun study group tu tak jadi, tapi dapat mengeratkan silaturahmi. Even tak belajar pun, tapi at least kita berkomunikasi kan. Jadi saya kebanyakan kawan-kawan saya dapat daripada study group. Kalau dekat sekolah apa macam program yang korang bonding sama-sama, yang bertahu sama-sama? Berdasarkan pengalaman saya, saat kita orang buat program kumpul baju raya pre-love daripada cikgu-cikgu yang tak nak baju raya lah. Lepas tu kita orang sedekahkan kepada orang yang memerlukan. Dari situ ada wujudlah komunikasi kan. Lagi apa yang Umairah nak kongsikan dari segi program-program tu, pengalaman Umairah tu untuk membantu kita interact dengan kawan-kawan? Saya pernah berkumpul dengan kawan-kawan buat permainan masa hari guru. Jadi kita orang sama-sama lah kumpulan ni buat permainan tu. So kita orang dapat kenal kawan-kawan. Faham? Lepas tu soalan yang terakhir, apakah yang kamu belajar tentang budaya rakan-rakan? Contohnya daripada rakan-rakan, apa Umairah belajar tentang budaya? Contohnya budaya menghormati ke? Kadang-kadang ada kawan saya tu dia bawa pengaruh baik, jadi saya dapat belajar lah. Kita ni kena hormat orang tua. Tapi ada juga pengaruh yang tidak baik tu, bawa budaya merokok, kawan lelaki lah. Kalau macam budaya dari segi kaum, ada tak kaum yang selain daripada Melayu, ada kaum Cina ke, India ke? Di sekolah saya semua kaum Melayu. Semua kaum Melayu. So tak belajar dari segi budaya, macam hormati semua lah. Awak perkenalkan diri, perkenalkan nama, umur, lepas tu sekolah kat mana? Saya Siti Nurul Basara, umur 11 tahun, 11. sekolah di Sekolah Tempatan. Sama-sama
Okay, boleh ke saya nak tanya awak beberapa soalan? Boleh? Okay, soalan yang pertama. Adakah semua murid dekat sekolah ataupun kelas awak tu layan sama rata oleh guru awak? Dilayan tak? Sebab ni kenapa awak cakap macam tu? Kalau cikgu banding Dibandingkan lebih banyak. dia perlu pandai. So kalau Umi cikgu layan baik tak? Boleh lah. Kalau contoh kalau Umi nak tanya kerja sekolah ke apa tu, cikgu ajar lah. Kalau yang tadi Umi cakap ada yang cikgu tak layan dengan elok tu, cikgu layan macam mana? Bandingkan tau. Dia cakap macam mana? Ke cikgu tak layan? Cikgu layan tapi cara dia tu macam marah-marah lah. So soalan yang kedua, keperluan Umi belajar semua cukup ke? Contoh buku teks. Cukup. Kalau internet, ada internet. Kalau contoh kelengkapan buku teks semua tu dalam keadaan elok ke? Ada yang koyak-koyak ke? Ke elok je? Elok. Jadi tak ada masalah lah kan Umi nak belajar semua kan? Semua keperluan ada lah. Lepas tu soalan yang ketiga, siapakah yang paling Umi rasa dia mempengaruhi Umi untuk belajar? Siapa? Kawan-kawan. Sebab apa? Sebab dia ajak belajar sama-sama ke? Macam tu lah. Jadi nanti Umi selalu buat kerja sekolah sama-sama dengan cikgu ke? Dengan kawan-kawan? Kalau adik-beradik, ada banyak tolong tak? Kakak ke abang ada? Kiranya kalau Umi belajar tu, Umi tak belajar seorang-seorang lah. Ada kawan-kawan semua. Seronok tak macam ada macam tu? Mana seronok? Belajar seorang-seorang ke belajar dengan kawan-kawan dengan adik-beradik? Kawan-kawan. Kalau fokus, Umi rasa fokus macam mana? Fokus belajar seorang-seorang ke fokus belajar dengan kawan? Seorang-seorang. Sebab apa? Tak ada orang. Okay, soalan yang keempat. Apakah aktiviti yang membantu Umi bergaul dengan rakan-rakan? Persembahan. Contohnya, Umi tak Umi cerita macam mana Umi buat persembahan apa? Bergaduh. Contohnya dia orang buat persembahan bergaduh lah. Itu macam mana? Macam ni. Kita cerita sikit. Bergerak sebentar. Pergerakan tangan. Pasal ada yang bergaduh. Okay, soalan yang kelima. Soalan yang terakhir. Adakah kamu belajar tentang budaya-budaya lain? Contohnya, Umi ada tak kawan-kawan dari Indon ke? Ada China ke? India ke? Tak ada. Kiranya Umi bergaul dengan sesama kaum Melayu, Islam semualah. Jadi antara budaya-budaya yang Umi pernah belajar di rakan-rakan macam mana? Umi pernah belajar tak cara diorang menghormati ibu bapa? Belajar lagi apa lagi yang Umi belajar daripada rakan-rakan? Benda baik yang Umi belajar dengan rakan-rakan? Contoh mak guru lagi? Macam pernah tak pergi beraya dengan kawan-kawan ke? Pernah. Itu saja. Terima kasih.